Kalau korang suka letak kad banyak-banyak dalam wallet tu, sangat sesuai pakai wallet yang macam ni. Sebab apa, dekat dalam wallet ni korang boleh muat masuk dalam 15 kad. Untuk wallet ni dia pakai klip macam ni untuk buka dia, dan dekat bahagian dalam ni kalau korang tengok, dekat bahagian tepi ni dia ada 3 slot, sini ada 2, dekat sini ada 1. Dekat bahagian tengah ni korang boleh letak korang punya IC ataupun korang punya ID card, ada 1 slot dekat sini, dan ada 3 slot dekat bahagian tepi ni untuk korang letak korang punya card. Dekat bahagian bawah ni dia ada 1 button, kalau korang tarik dia akan keluar kad macam ni. Kad ni dia akan keluar dalam bentuk tetangga macam ni. So sangat senang kalau korang nak guna kad tu nanti, korang just tarik je keluar. Dan kalau korang nak simpan balik, korang just tolak macam ni. Dan kalau nak keluarkan balik, korang tarik je button kat bawah ni. Dia akan keluar macam ni. Untuk dia punya case ni boleh muat masuk dalam 8 kad. So dekat luar ni boleh muat masuk dalam 7 kad. So total ada 15 kad boleh masuk dekat dalam wallet ni. Dan dekat bahagian sini dia ada 1 slot untuk letak banknote korang. Dan kalau korang tak berminat dengan color hitam ni, dia ada lagi warna yang lain korang boleh pilih dekat beg kuning di bawah tu.